kita perjalanan nak ke ATV. Belakang sikit. Okay, part 2 kita orang dah sampai dekat Dabong dan aktiviti seterusnya adalah nak main ATV. Okay, kita orang nak main dekat ATV ni. Tak tahu kat mana tapi inilah kawasan dia. Dia somewhere area Dabong. Seterusnya kita nak naik ATV. Jom. Kalau dah nak gerak, tarik balik. Contoh. Balik.
Hati-hati tau. Hati-hati. Hati-hati.
Kita jalan, kita ambil gambar ke ni. Oi, dah berumur dah. Betul. Okey, kita dah naik ke atas dan kita sampai dekat checkpoint untuk kita ambil gambar dan kita akan patah balik laluan tadi. Nampak kalau habis lepas break ni laju. Kita sedang menuruni bukit. Dah habis dah untuk perjalanan ATV naik ke atas tadi. Bagi dah jalan dulu tu ni.
kalau turun. Foto. Ui. Nak cari habis. Adik dari sana. Mana Bibi? Mami Noni dah tak dulu ni. Promote kipas tu, kipas tak beli lagi. Kipas charge tu. Mula ni. Pusing-pusing. Tak sayang kan? Sikit lagi. Ini baru letak sebelah ni. Ujung-ujung lah. Dia tak lama ni. Nak masuk sekali. Video. Oh, video. Gambar. Adik, ambil gambar adik. Oi. Tadi mana telur tadi? Adin, Mama dah buat belum? Telur tadi. Oh, dia nama dia Radin. Radin. Radin kan? Tisu. Sana, tisu sana. Cuba tak tahu dia bukan nama Radin kot. Mana yang Radin? Irhan. Irhan. Itu mananya pirat main Radin tu. Tanya Radin tu main. Awak tu heran. Nama apa dia? Irhan kan? Irhan. Irhan je. Tahu ni tak pernah ada. Tahu. Yakin tu penting. Oh ya ke? Baik. Panggil apa ni? Ni tak bertelur ke? Dia panggil apa? Tadi tak bertelur. Oh, dia pecah telur ni. Mi, Bertelur 3. panggil apa tadi? Nanti tak apa, jampi jangan. Tu ada online? Oh, malah apa sosis. Sabar orang ni tak makan ni. Tolong ni. Sebelum ni. Ada sosis. Roti ni nipis dah tau. Tak buat 8 esok boleh ni. Betul, lepas esok ni. Ni ayam ni masak dah ni. Tadi bapak. Tadi bagi Mama. Sate tu. Cakap Mama nak mushroom soup. Raihan. Raihan. Sini Ren. Raihan bagi kat Uncle Amin. Boleh tak? Pasal aku bagi dia Radin? Mana Mi dapat nama tu? Yang baru tu, yang akan datang tu. Oh, dia kena duduk sebelah sini. Ini makcik chef malam ni. Ni namanya, Dia tak ada letak jawatan. Ketua Cep. Jangan kacau. Apa-apa dia masak. Wah, apa tahu tak? Ni kalau
Saya makan apa? Apa tu? Apa nama? Apa nama dia? Sate ikan king. Oh. Ha? Cacing? Oh, sedap. Sedap. Siapa masak? Siapa masak? Harum. Harum. So sebenarnya nama kita nak amak. Harum, hang kena masak lagi sekali kat office. Studio. Alah, kan biasa kena kecam. Tiba-tiba kau mana macam tu je. Agak harum. Kan biasa kena kecam. Ini mak chef. Dia masak oden. Ya Allah, hang tengok tu. Event lepas ni jangan lupa jemput saya lagi. Kena abang awal kena cuti. Sebenarnya saya ada benda nak bagi korang, tunggu dia nanti dalam kereta. Saya saja, aku mesti macam tu. Adalah. Tapi perempuan special. Mana Iwe? Iwe tak makan ke? Mana Iwe? Amin, hang makan apa Min? Odeng kuala laksa kodeng. Kayu makan apa kayu? Mushroom soup. Cik Elis makan apa? Apa kat kuah ni apa? Mushroom soup. Tuanku Zaimi makan apa? Ayam bakar. Tengok Tuan Rahim jaga BMI. Cik Day dia makan apa tu? Ayam bakar, salad. Besok perjalanan jauh. Kalau di Kuala Selangor, kita menu lain. Lain lah, special sikit. Kuala Selangor bila pula? Huda makan apa Huda? Makan ayam. Makan ayam. Ni Dok Cing, SM. Ni makan ni kuah tu. Apa tanah merah bawa. Adik makan apa? Oden bai. Umi Harum masak. Sedap betul kayu makan. Oh, tak berhenti. Lapar lagi. Tu dia cakap kenyang makan roti. Sahih. Kau jangan makan cik tukang. Ini pembazir. Mana syaitan? Ini gasak ni berkepuk tau. Apa? Kenapa? Itu yang dah masak tak? Ini dah masak. Saya saja keluarkan takut. Saya sedang menikmati oden. Sedap bai Harum. Habis kau nak apa? RM10. Ni kalau kat food court RM10 tau. Nah. Kuah sikit. Sikit je. Aiman. Aku ajak dia tak. Saya balik Kelantan kak. Terbaik. Boleh buat lagi. Boleh buat lagi. Timbul. Ya, cik tak ada makan dia apa? Harum beletiak weh, harum beletiak. Hitam. Membazir ni kalau Gaza ni berkebut. Tak boleh kan, kena ingat sama. Ni saya buat tak siap. Ini tahan ni, masuk frozen berapa bulan, 6 bulan. Orang penak tu ada plastik.